The reason kenapa aku masuk 70 stride adalah sebab aku nak challenge diri aku. Aku sebenarnya aku tak pernah lari sejauh sampai 70 km. Jadi bila aku dapat call daripada Kasu, jom kita buat 70 km. Aku macam shock benda tu. Ada satu hamba Allah ni dia Roger aku cakap, apa kata try. Try. Aku pun tak pernah buat sebelum ni. Untuk 70 stride ni aku cuba nak cabar diri aku lah. Sebab aku paling jauh pun aku pernah cuba 60. Jom, kau nak tak join apa 70 stride ni? Aku mula-mula fikir tak nak, disebabkan awal tahun ni kot aku ada join Atra. Apa yang aku diberitahu oleh Kasu untuk 70 stride ni, dia punya road flat lah, tak rolling macam yang aku masuk di tim itu lah. So why not aku cabar diri aku untuk up sikit dia punya mileage tu kepada 70 km. So untuk challenge diri dan rasa dia punya parade tu macam mana, aku cuba lah. Kalau kata buktikan, dia lebih membuktikan kepada diri aku sendiri lah. Aku tidak cuba untuk membuktikan kepada orang lain. It's just a challenge for myself untuk aku buat sesuatu benda yang di luar aku punya norm aku. Bagi aku untuk 70 stride ni, kunci dia bukan about speed, tapi it's all about macam the idea of kita buat something different, and it's all about friendship lah basically. Aku nak keluar daripada comfort zone aku. Bila nak register event kan, untuk FM ke apa, aku tak berani. Sebab seriously aku tak yakin dengan diri aku. Tapi bila datang idea macam 70 km ni, aku cakap okay, kita try untuk ni dulu. Sebab yang ni more pressure je lah. Untuk cabar diri, aku paling jauh 50 km. Tu paling jauh buat masa ni. So nak try lah, rasa pedih dia, rasa sakit dia, rasa lunyai dia. Tu nak rasa. Walaupun berguling habis. Okay, korang semua jangan takut. Sebab kalau kau takut, aku pun takut.